Hari ni kita ada satu topik saya rasa semua orang pernah lalui, Mesti pernah. iaitu konsep perang dingin. Bila kita merajuk dengan kawan. Tak, bila bergaduh, tapi senyap je. Sunyi, sepi tapi tegang. Betul. Dan untuk faham fenomena ni, kita akan kupas satu cerita pendek yang menarik tentang dua sahabat baik, Naufal dan Izzah. Ya, dan cerita ni sangat bagus sebab ia tunjukkan macam mana konflik senyap ni bermula, apa tanda-tandanya, dan paling penting, macam mana ia boleh selesai. Naufal dan Izzah ni memang kawan baik. Kongsi segalanya. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Puncanya nampak remeh je. Mereka bertelingkah pasal siapa patut jadi kapten pasukan bola. Daripada situ terus meletus. Tapi meletus dalam senyap. Itulah perang dingin dia. Tanda-tandanya pun jelas sangat dalam cerita ni. Mereka diam membisu, langsung tak pandang mata satu sama lain. Suasana dalam kelas tu mesti rasa, tak selesa langsung. Memang. Dan ada tindakan-tindakan kecil yang tunjuk konflik tu. Macam masa Izzah tarik pemadam dia laju-laju bila Naufal nak ambil. Babak tu. Saya suka babak tu. Kan? Itu contoh klasik komunikasi bukan lisan. Dia tak cakap saya marah, tapi tindakan dia tu dah cakap segalanya. Dan di sinilah ceritanya jadi makin mendalam. Walaupun dua-dua ego, sumber kata mereka sebenarnya saling merindui. Naufal rindu gelak tawa Izzah, Izzah pula rindu lawak jenaka Naufal. Ini menunjukkan ada satu konflik dalaman yang besar dalam diri masing-masing. Tepat sekali. Kesedaran inilah yang jadi titik permulaan kepada penyelesaian. Jadi siapa yang mulakan dulu? Inisiatif tu datang daripada Naufal. Dia buat satu benda yang sangat simbolik. Apa dia? Dia letak pemadam tu kat tengah-tengah meja. Betul-betul atas apa yang penulis panggil garisan sempadan imajinasi. Wah, satu tindakan yang mudah tapi penuh makna kan? Ia macam satu isyarat untuk pecahkan kebisuan tu. Macam, okey, jom kita hentikan semua ni. Dan lepas tu? Diikuti dengan permohonan maaf yang sangat ringkas. Dan perlahan, cuma maafkan saya. Dan Izzah? Apa reaksi dia? Izzah balas dengan senyuman. Dan dia pun minta maaf juga. Terus, pertengkaran tu selesai macam tu je. Dan mereka gelap. Ya, mereka gelak. Ia tunjuk betapa kuatnya kuasa satu permohonan maaf yang ikhlas. Jadi, kalau kita nak simpulkan, apa sebenarnya maksud perang dingin ni? Semua kita definisikan ia sebagai? Bergaduh dengan cara tak bercakap. Atau berdiam diri sebab merajuk. Itu definisi paling mudah. Dan ia bukan hanya berlaku antara kawan-kawan sekolah kan? Oh, sama sekali tidak. Konsep ni jauh lebih besar. Ini menimbulkan satu persoalan penting tentang komunikasi, tak kira dalam apa